dari Kak Ina, seorang pendengar dari seberang tambak yang pernah bertugas sebagai kaki tangan hotel di salah sebuah hotel di seberang, dan saya tak nak sebutkan nama hotelnya. Ina kata sebelum dia ditukarkan department kepada F&B, beliau pernah bertugas sebagai chambermaid, iaitu pembantu untuk mengemas hotel lah, bilik-bilik hotel. Dan salah sebuah bilik dalam hotel tersebut ada kes kematian gantung diri. Dan kata Ina, family ni gantung diri kisi menggunakan hanger besi. Jadi saya tak nak sebutkan macam mana lebih terperinci lagi lah, sebab ini mungkin tak sesuai, ada kanak-kanak yang sedang mendengar, tapi faham-faham je lah, gantung diri je lah. Dan kata Ina, bila dia bertugas sebagai chambermaid, terperanjat apabila mendapat tahu tentang kes kematian luar biasa ini. Dikatakan di sinilah apa yang berlaku ni. Ini daripada teman-teman kita. Ada kat Facebook tanya, luar biasa ke tu? Komen dari Maliana. Kalau kematian secara semula jadi, mungkin orang tu sakit tua, mungkin mati, meninggal dunia kerana penyakit buah pinggang ke, itu disifatkan sebagai kematian biasalah. Luar biasa tu seperti kematian yang belum boleh disahkan, mungkin gantung diri, mungkin bunuh diri, itu disifatkan sebagai kematian luar biasa. Jadi harap faham, not the ordinary way lah. Ordinary way itu kita akan mati bila kita tua. Jadi kembali pada kisah Ina, pengalamannya bila mendapat tahu bilik hotel itu ada kematian sedemikian rupa, ramai pegawai chambermaid ni, khususnya kaki tangan chambermaid ni, mula rasa takut untuk bersihkan bilik berkenaan. Dan selalunya kalau bilik-bilik, kata Ina, bilik-bilik yang ada sejarah-sejarah macam tu, kita tidak pernah beritahu, tidak pernah beritahu pengguna hotel tersebut lah. Dan kebanyakan di antara mereka yang datang pun ingin beristirahat dan tidak percaya dengan perkara-perkara ini. Tapi kalau saya nampak orang Melayu kita yang datang, mungkin orang Melayu kita dari Singapura, dari Brunei dan Indonesia, saya tidak akan letakkan dia di bilik itu, walaupun dalam booking dah letakkan bilik nombor ... Kalau seringkali datang minta kunci, saya akan kata bilik itu tak ada, belum siap atas sebab-sebab tertentu, tapi saya akan tukarkan bilik yang lain. Mereka kena tunggulah kadang-kala sampai 20 minit, tapi saya kena marah kisi, kata Ina. Apabila saya suruh teman saya tukarkan bilik ketika saya dapat tahu tentang perkara ini. Dan Casey pernah, teman saya katanya ketika sedang bersihkan bilik itu, selalunya kita bersihkan seorang je, tolak troli, tukar cadar, bantal dan sebagainya. Sedang dia berada dalam bilik waktu pagi hari, pintu tertutup dengan sendirinya. Dalam tandas, Casey dengar bunyi suara budak menangis. Dia tahu bilik tu bilik tak betul. Dia terus keluar, meremang bulu roma cari saya yang berada di hujung koridor sedang bersihkan satu lagi bilik. Dia datang minta tolong saya temankan. Saya temankan dia, Kisi. Sama-sama kita bersihkan bilik tu, tapi rasa takut. Sekali saya bersihkan, asyik terasa macam ada benda yang tak kena dalam bilik tu. Casey nak tahu, pernah waktu itu saya tidak bertugas dan terlepas mungkin. Ada keluarga Melayu, orang Singapura yang datang tinggal di hotel itu. Dapat bilik nombor... Okey, saya tak sebut nombor hotelnya, saya sebut nombor biliknya. Dapat bilik berikut ini, 1149. Bilik nombor 1149 ni saya rasa tingkat 11 lah ni. Dan bilik nombor 49, penghuni dari Singapura ni datang. Malam yang pertama, Casey, kecoh sangat. Saya memang kebetulan tidak bertugas dan tak dapat bantu untuk tukarkan bilik mereka. Jadi saya dengar khabar mereka mengamuk, suruh tukarkan bilik. Saya dengar khabar dari teman saya yang jaga front desk, kata Kak Ina. Teman saya ni beritahu saya yang pengguna bilik tersebut memberitahu dia dengan isteri sedang tidur nyenyak dalam bilik. Apabila dia terperanjat, nampak anak beranak macam seolah-olah bergayut-gayut di atas siling. Isterinya nampak terpekik sekuat-kuatnya. Suami bangun tanya kenapa. Isteri jelaskan mereka bertiga dengan anaknya sekali keluar dari bilik, minta tukar bilik yang lain. Dan untuk pengetahuan Casey, kata Kak Ina,
Sekarang bilik itu dijadikan sebagai spare room. Setiap hotel mesti ada bilik kosong. Bilik kosong ini adalah untuk menampung hotel yang penuh. Hotel tidak boleh dipenuhkan 100%. Kalau ada bilik-bilik yang faulty, bilik-bilik yang mempunyai kerosakan parah, para pengguna hotel tersebut, para tetamu akan dipindahkan kepada spare room yang disiapkan. Jadi spare room dalam bilik hotel ini ada 5, termasuklah bilik gantung diri.